Oh, ada orang ni. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Dalam banyak kesbut karam yang kita dengar kali ini lain macam. Di perairan sempadan Malaysia, Thailand, 9 bangsa berjaya ditemui hasil operasi cari lamat. 3 masih hidup, 6 lagi dah tak bernyawa. Semua ini hasil kerja keras pasukan maritim Malaysia yang tak pernah tidur lena bila dengar ada but karam, terutama bab melibatkan parti. Pukul 3:11 petang semalam, nelayan tempatan nampak 2 lelaki terapung dekat tuas Kuala Muda Teriang. Nasib baik mereka cepat bertindak. 2 nyawa itu berjaya diselamatkan. Tak lama lepas tu, satu demi satu mayat dijumpai, termasuk seorang kanak-kanak perempuan, seorang lelaki dan beberapa wanita. Memang tragis, tapi itulah risiko bila naik but harap badat dan cuaca tak menentu. Maritim Malaysia terpaksa kembangkan sektor pencarian sampai 170 batu nautika persegi. Bayanglah luasnya, siapa-siapa yang nampak tanda-tanda atau objek hanyut pun diminta terus lapor sebab dalam laut, setiap minit boleh beza antara hidup dan mati. Bila sindiket bawa ratusan orang masuk ikut jalan laut ini, mereka bukan fikir keselamatan pun, asal untung jalan. Tapi bila karam, yang susahnya pihak penyelamat kita. Cari lamat ditangguh pukul 7 malam dan sambung esoknya sebab laut tak kenal siang malam, tapi tanggungjawab tetap kena jalan. Akhir sekali, kita nak tekankan benda ini. Walaupun ini kalau betul ditindas kat negara dia, tak adanya dia boleh kumpul duit sebanyak tu. Mereka ni pencari ekonomi sebenarnya. Sepatutnya halau jangan bawa masuk ke dalam negara ni dah. Sekali bawa masuk, kau dah tak boleh halau. Dah, bila mereka diberi kat UNSCR. Oh, ada orang ni. Orang hijau ni. Orang hijau ni. Oh, tak apa, tak apa. Mana mau pergi? Dah, nanti. Koi. Mana? Ada nombor. Dapatkan pendapat daripada